Senja serentak dengan nadaku, bersama jari temariku, menyeru menari bersama diriku. Aku Husaini, tapi lebih mesra orang panggil Ucai. Aku ni orang biasa-biasa je. Biasa-biasa pun sekarang aku ada 5 ke 6 cawangan kedai makan. So, inilah kisah aku yang mana menceritakan tentang jalanan mengajarku terbang. Okey, jom kita saksikan. Yang tengah call tu nama dia Datuk Amy. Tapi dia bukan Amy Search Datuk Amy ni share partner aku. Kalau kau nampak aku tengah gelak besar tu, maknanya nak dapat duit lah tu. Siapa je tak suka dapat duit, kan? Tapi satu je aku nak pesan. Setinggi mana pun kita terbang, jangan pernah lupa untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tanpa dia mungkin kita tak akan berada di tahap ini. Kita sedar bahawa kita dari bawah juga. Sampai dalam tandas pun nak ikut. Nantilah tahu nak buat video. Tapi tunggu dulu. Lepas siap mandi, dah tukar baju, dah lawa-lawa, okey, kita sambung dekat video, okey? Tunggu, okey? Bye. Dah masuk waktu subuh ni, 6.30 pagi. So, kita pergi solat subuh dulu, then baru kita niaga, okey? Dah lambat ni nak pergi kerja ni. Kena gerak sekarang ni. Kedai kena baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barulah orang tak dengar sini kita. Kali pertama ku bertentang mata, kali kedua ku memendam rasa kepadanya. Ya bang, selamat datang ke kafe kami. Abang nak beli apa bang? Nak sarapan bang? Pilih. Ada kuih ni, hot dog, ada kuih, berbagai kuih kalau abang nak. Abang nak yang mana? Yang ni berapa satu? Oh, kuih yang ni bang. Yang ni harga dia RM3. Murah-murah je bang. Nak berapa? Satu? Dua? Saya ambil dua lah bang. Okey, boleh bang? Dua okey. Abang nak yang ni je dulu? Tak nak tambah menu-menu lain? Mungkin ada nak air ke, air panas ke? Kita ada nasi goreng juga, nasi lemak. Ke abang nak ni je? Tak ambil yang tu je lah. Berapa semua? Oh, semua sekali kejap saya kira. Semua sekali RM6 bang. So, abang nak bayar cash ke QR? Kalau abang nak QR, dekat sini saya QR je lah, mudah sikit. Kali pertama ku bertentang mata, kali. Oi, Kucai. Bukan Kucai lah nama aku, Husaini. Korang ni kenapa suka macam aku ni?
Tak, yang sekarang ni kau nak melenting pal. Sebab tu kau nak bagi kau apa? Ucai ke? Daun ucai ke? Ha? Kau ingat, engkau tu kau kena sedar diri kau. Engkau tu setakat dalam miskin busuk, lepas tu tak pandai belajar, semua benda yang buruk-buruk semua kat kau, kau tahu tak? Apalah sangat dengan kita orang? Dah lah, jom maaf lah. Dah lain budak miskin ni, buang masa je. Hai, apalah nasib aku kan? Kenapa semua orang ejek aku? Kenapa semua orang hina aku? Kawan-kawan hina aku, cikgu-cikgu hina aku, rendah-rendahkan aku. Salah aku lahir dalam keluarga yang susah macam ni. Bila aku tahu aku anak orang susah, kena bangun awal, pergi niaga, cek duit. Orang lain semua tengah seronok-seronok, boleh pakai barang mahal-mahal. Aku guna je punya ni. Tapi aku rasa aku tak boleh sedih-sedih lah. Aku kena bangkit. Aku tahu yang aku pun boleh buat family aku bahagia. Aku boleh ubah hidup mereka. Kau kena bangkit. Kau boleh. Kau boleh. Aku mula belajar bagaimana cara untuk buat marketing supaya lebih maju jaya bisnes aku. Dan aku juga tidak pernah lupa pada Sang Pencipta bahawa dialah yang akan membantu aku. Serta apa yang aku buat selama ni, aku kembalikan semula kepada masyarakat setempat aku. Dan Alhamdulillah, kini aku digelar sebagai seorang jutawan muda.